Pernah tak anda terfikir, kenapa ada sesetengah keluarga tu nampak sangat harmoni, sangat dihormati? Rahsianya, bukan pada harta atau pangkat, tapi pada sesuatu yang jauh lebih dalam, integriti. Hari ini, jom kita bongkar sama-sama rahsia untuk membina sebuah keluarga yang berintegriti. Jadi, persoalan utamanya, apa sebenarnya rahsia di sebalik keluarga yang bukan saja bahagia, tapi juga disegani orang sekeliling? Adakah ia cuma nasib semata-mata, atau ada formula di sebaliknya? Jawapannya, macam yang akan kita lihat nanti, jauh lebih mendalam dan penuh makna. Inilah jawabannya. Integriti keluarga. Dengar macam gempak kan? Tapi ini bukan sekadar istilah yang sedap didengar. Ia sebenarnya adalah satu rangka kerja untuk membina keluarga yang bahagia, utuh dan penyayang, yang berpegang pada nilai-nilai murni. Anggaplah ia macam asas rumah. Kita tak nampak, tapi ia yang paling penting untuk pastikan rumah tu kukuh. Okey, untuk kupasan kali ini, kita akan pecahkan topik ni kepada 5 bahagian utama. Mula-mula kita akan faham apa definisinya, lepas tu kita kenal pasti ciri-cirinya, kemudian kita belajar cara nak binanya, kita tengok apa cabaran-cabarannya, dan akhir sekali kita akan faham kenapa ia sangat-sangat penting. Dah sedia? Jom kita mulakan. Baik, kita mulakan dengan yang paling asas. Apa sebenarnya integriti keluarga ni? Ia bukan pasal jujur je tau. Dalam konteks keluarga, ia adalah tentang keselarasan antara apa yang kita cakap, apa yang kita percaya dan apa yang kita buat. Ia ibarat tapak konkrit yang menyokong seluruh bangunan keluarga kita. Tanpa tapak yang kukuh, secantik mana pun rumah tu, ia tetap akan rapuh. Baiklah, macam mana rupa sebuah keluarga yang berintegriti ni? Macam mana kita nak tahu? Dalam bahagian kedua ni, kita akan tengok tanda-tandanya. Ini adalah ciri-ciri yang menunjukkan sebuah keluarga tu bukan saja nampak elok dari luar, tapi betul-betul kuat dari dalam. Ciri yang pertama sekali dan yang paling asas mestilah sifat penyayang. Ini bukan setakat cakap I love you tau, tapi ia adalah perasaan ambil berat yang mendalam yang datang dari hati yang ikhlas antara semua ahli keluarga. Seterusnya, amanah. Maksudnya, setiap orang dalam keluarga tu boleh dipercayai, boleh diharap, jujur, boleh simpan rahsia. Bila wujudnya amanah, barulah ada rasa selamat dan tenang dalam rumah tu. Ciri ketiga ialah bertanggungjawab. Setiap orang, tak kiralah ibu, ayah atau anak-anak, semua faham dan buat tugas masing-masing tanpa perlu disuruh-suruh. Ia macam semua orang tahu peranan mereka untuk kebaikan keluarga bersama. Dan yang terakhir, tapi tak kurang pentingnya, saling menghormati. Ini termasuk cara kita bercakap, cara kita dengar pendapat orang lain dan cara kita hargai setiap ahli keluarga, terutamanya orang yang lebih tua. Hormat ni ibarat gam yang mengikat hubungan antara generasi. Okey, kita dah faham konsep dia, kita dah tahu ciri-cirinya. Sekarang soalan paling besar, macam mana kita nak bina benda ni secara praktikal? Bahagian ketiga ni akan bagi kita macam satu plan tindakan yang jelas untuk kita mula bina integriti dalam keluarga kita sendiri. Nilai-nilai murni ni, ia tak akan bermakna kalau cuma disebut-sebut. Ia kena ditunjukkan melalui perbuatan. Cuba tengok contoh ni. Kasih sayang tu apa? Ia adalah bila kita ambil berat masa ada ahli keluarga yang sakit. Hormat pula, bukan setakat tunduk, tapi bila kita sanggup dengar nasihat orang tua. Macam inilah caranya kita hidupkan integriti, melalui perbuatan-perbuatan kecil setiap hari. Plan tindakan ni sebenarnya berdiri atas 4 tiang utama. Pertama, teladan yang baik daripada ibu bapa, sebab anak-anak ni kan belajar dengan meniru apa yang mereka nampak. Kedua, komunikasi yang sihat, di mana semua orang rasa suara mereka didengari. Ketiga, layanan yang adil dan pemaaf, tak ada pilih kasih. Dan yang keempat, jaga kebajikan warga tua, sebab di situlah cerminan nilai hormat kita. Dalam setiap perjalanan yang baik, mesti ada cabarannya kan? Jadi dalam bahagian keempat ni, kita akan tengok sisi gelapnya pula. Apa yang akan jadi kalau integriti dalam keluarga tu dah mula goyah, ataupun hilang terus. Beza dia macam langit dengan bumi. Cuba kita lihat. Sebelah sini, keluarga berintegriti, hasilnya tingkah laku mulia, keluarga harmoni. Sebelah sana pula, bila tak ada integriti, hasilnya kerosakan akhlak, rumah tangga jadi porak-poranda. Ini bukan lagi masalah dalam rumah je, ia dah jadi macam bara yang boleh merebak dan rosakkan masyarakat kita. Mari kita tengok satu contoh situasi yang mungkin biasa kita dengar. Bila seorang anak menipu mak ayahnya, ia bukan sekadar satu pembohongan, ia adalah satu tindakan yang menggegarkan tiang amanah dalam keluarga. Setiap satu pembohongan kecil tu, ia macam satu retakan halus kat dinding. Kalau dibiarkan, lama-lama boleh runtuh satu rumah. Selepas kita tengok betapa teruknya kesan buruk kalau integriti ni tak ada,
kita sampai ke bahagian terakhir dan yang paling penting. Kenapa kita perlu bersusah payah untuk bina semua ni? Apa ganjarannya? Kenapa ia penting sangat? Kepentingannya sangat-sangat besar. Integriti ni bukan setakat untuk jadi orang baik je tau. Ia adalah enjin yang melahirkan individu yang berakhlak mulia. Ia menjamin keharmonian. Dan yang paling penting, ia adalah perisai yang menjaga maruah dan nama baik keluarga. Ia adalah legasi yang akan kita tinggalkan. Ini pula contoh yang sangat baik yang menunjukkan macam mana integriti ni diamalkan. Tindakan Brian pulangkan baki duit kat mak dia tu mungkin nampak kecil kan? Tapi sebenarnya ia adalah satu penegasan yang kuat tentang nilai jujur dan amanah. Tindakan-tindakan kecil lah yang akhirnya membina satu kubu integriti yang sangat kukuh. Jadi pada akhirnya, integriti ni bukanlah satu destinasi yang kita tuju lepas tu dah sampai. Ia adalah satu perjalanan yang berterusan. Ia dibina hari demi hari melalui ribuan tindakan kecil yang jujur, yang bertanggungjawab dan yang penuh kasih sayang. Semuanya bermula dengan satu langkah. Persoalannya untuk anda, apakah langkah kecil yang akan anda ambil hari ini?